Kemurungan adalah gangguan mental atau penyakit mental yang mempunyai ciri kesedihan berterusan dan kehilangan minat kepada masyarakat dan aktiviti harian. Kemurungan memberi kesan negatif kepada perasaan, cara berfikir dan tindakan. Ia menjejaskan kesihatan dan mengganggu kualiti tidur, kerja dan interaksi sosial. Penyelidikan saintifik mendapati bahawa 3 neurotransmitter yang terlibat dalam kemurungan ialah serotonin, norepinephrine dan dopamin. Methadicol membantu kesukaran untuk tidur, menggalakkan tidur yang nyenyak dan meningkatkan kualiti tidur dengan menggalakkan penghasilan melatonin daripada kelenjar pineal. Di samping itu, melatonin juga boleh membantu melegakan tekanan, mengurangkan emosi negatif seperti kemurungan dan kebimbangan. Methadicol juga menggalakkan tidur dan mood dengan meningkatkan tahap serotonin dalam otak. Ia memainkan peranan penting dalam emosi positif dan merupakan neurotransmitter utama yang bertanggungjawab untuk perasaan bahagia, tenang dan yakin diri. Oleh itu, ia dapat mengawal mood, selera makan dan kualiti tidur pesakit. Methadicol boleh menggalakkan sintesis NMN, meningkatkan fungsi otak dan saraf, meningkatkan neurotransmitter, meningkatkan tahap tenaga, mengurangkan kemurungan, kebimbangan dan keletihan. Pada masa yang sama, ia juga boleh menguatkan tumpuan dan ingatan pesakit, meningkatkan pemikiran dan pertimbangan kognitif, meningkatkan komunikasi antara sel-sel otak untuk meningkatkan mood dan mengurangkan gejala kemurungan. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.